Alhamdulillah pada tahun 2025 saya telah menyumbangkan 4 juta daripada 4.2 juta pengeluaran benih di daerah Rembau, dan telah lebih kurang 97% lah pengeluaran benihan di daerah Rembau. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Arif bin Muhammad Yassin, berumur 34 tahun. Saya peternak dan pembenihan ikan air tawar di daerah Rembau, Negeri Sembilan. Saya telah menjalankan pembenihan dan ternakan ikan air tawar ni sejak 2008 lagi. Jenis ikan yang ada di ladang saya iaitu keli, patin, baung, talapia, lampam, jelawat. Pembenihan baung, benih baung, benih lampam, benih talapia, benih keli, benih patin, benih liku. Alhamdulillah, tahun lepas saya menerima anugerah Penternak Jaya Negeri Sembilan daripada Jabatan Perikanan lah, atas program NS PES Negeri Sembilan 2025. Bantuan yang pernah saya terima daripada Jabatan Perikanan sistem perairan, peralatan ternakan, dan yang terkini saya dapat bantuan daripada iaitu bantuan solar. Ternakan ikan kita pasarkan dalam sekitar Negeri Sembilan dan Melaka. Kalau pembenihan kita pasarkan Negeri Sembilan, Melaka dan Terengganu. Pandangan saya untuk golongan orang muda, benda ni boleh diuruskan. Sebab apa? Dia kata rantaian makanan. Rantaian makanan ni adalah keperluan kita, keperluan manusia seumur hidup. Jangan takut untuk mencuba. Walaupun dah jatuh, cuba lagi. InsyaAllah ada di ujung tu ada hasilnya. Terima kasih kepada KPKM, terima kasih kepada Jabatan Perikanan atas bantuan bimbingan yang diberikan kepada saya.